Boleh ke kalau kita nak jual barang kemas yang kita ada untuk kita beli gold bar? Bagi tuan-puan yang ada persoalan yang sama, pastikan tengok video saya ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Apabila kita dah tahu perbezaan kita simpan gold bar dan kita simpan barang kemas, so bagi tuan-puan yang nak dapatkan gold bar, terfikir adakah terbaik untuk kita jual barang kemas yang kita ada ni untuk kita beli gold bar pula. So menurut guru emas saya, kalau yang terbaiknya kita tak perlulah jual barang kemas tersebut untuk kita beli gold bar. Kenapa? Sebabnya kalau kita jual barang kemas tersebut akan dikenakan spread untuk barang kemas yang di mana agak tinggi sekitar 25 ke 30%. Dan kita dah beli gold bar, dan kalau kita nak jual gold bar tersebut pun akan dikenakan susun nilai iaitu spread dia lah hingga 8 ke 9%. So kita akan dikenakan 2 kali spread emas kalau kita nak jual emas tersebut menggunakan cara ini. So cara yang terbaik, tuan-puan simpan saja barang kemas tersebut. Kalau betul-betul waktu kecemasan baru dah kita jual emas untuk kita dapatkan duit. Kalau nak dapatkan gold bar, mula saja simpan untuk gold bar dalam akaun emas gap. Simpan sikit-sikit, cukup saja grab emas, boleh keluarkan emas fizikal. Itu adalah cara yang terbaik. So bagi tuan-puan yang nak mula terus simpan emas hari ini, terus saja klik link dekat profil saya, daftar terus akaun secara percuma dan terus mulakan simpanan emas dengan serendah RM100 sahaja. Cara yang terbaik, janganlah kita jual barang kemas untuk kita beli gold bar. Sebaiknya kekalkan saja barang kemas tersebut. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.